Bismillahirrahmanirrahim. Ini upah kisar halia 4 inci ya. 5 biji bawang putih. Ini kisar ni untuk semua ya. Untuk rebus ayam, untuk sambal kicap, untuk perap ayam ya. Semua guna yang sama. Nasi pun sama ya. Rebus ayam tu hingga masak ya. Tutup. Dah pun masak ya. Masak betul-betul ya. Ni upah nak masak nasi ya. Guna 1 sudu makan dia ya. Halia dengan bawang putih tadi tu. Air rebusan ayam ya untuk masak nasi. Agak-agak lah ya. Beras tu banyak mana macam masak macam biasalah. Masukkan minyak dan butter ya. Lepas tu masukkan kayu manis tu. Masukkan bahan yang dikisar tadi tu. Halia dengan bawang putih. Kalau ada daun pandan letaklah ya. Letaklah kunyit nak bagi kuning. Letak sedikit je ya kunyit tu. Masukkan air rebusan tu tadi ya. Kalau rasa tak tahu agak air tu, kita letak air dalam periuk, air sup tu dalam periuk dulu. Lepas tu masuk beras. Kalau rasa sikit tambah air biasa je. Kita yang buat dia. Dah mendidih letak garam. Masukkan beras tu ya. Biarkan nasi tu masak. Jom kita perap ayam ya. Letak air rebusan tu dalam 1 sendok macam tu lah. Masukkan bahan kisar itu. Halia dengan bawang putih. Masukkan sos tiram. Masukkan kicap pekat jalin ya. Agak-agak dalam 3 sudu tu. Tengoklah nak gelap macam mana. Gaul sebati. Upah tukar bekas kecil ya. Peraplah 20 minit ke. Sementara tu kita masak sup. Ambil air rebusan tu agak-agak lah ya. Sedikit garam dan serbuk perasa. Sup kosong je ya. Letak 1 sendok air rebusan ayam tu. Lepas tu masukkan bahan perapan ayam tadi tu. Letak sedikit kicap pekat. Sedikit gula ya. Dah agak pekat sedikit. Tuanglah bekas. Cili besar 2 biji. Cili kisar 1 sudu makan. Air rebusan tu 1 sendok. Itu cuka dan gula ya. Garam. Kalau nak cepat goreng je ayam tu. Tapi tak lama gorengnya. Nampak-nampak gelap-gelap sedikit tu. Okey lah tu. Angkatlah. Angkat. Goreng sampai habis. Nasi pun dah masak ya. Sedikit sup. Ni sambal tadi ya. Ni sambal kicap. Nasi ayam yang simple saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye.